25 Julai 1986, kat Toronto, ada seorang budak perempuan umur 11 tahun nama Alison Parrott. Budak ni bukan biasa-biasa atlet lari, selalu join event. Hari tu, dia kat rumah sorang-sorang. Tiba-tiba telefon berbunyi. Ada lelaki cakap dia jurugambar untuk kelab larian Alison. Dia kata nak ambil gambar. Untuk event kat Varsity Stadium, Alison sempat call mak dia. Mak dia pun percaya sebab suara lelaki tu sopan gila. Alison janji, "Mak, pergi stadium, ambil gambar. Balik terus." Tapi Alison tak pernah sampai. Malam tu bila dia tak balik, keluarga dia dah rasa lain macam. Polis turun habis-habisan. Satu Toronto kecoh, ribuan orang cari. Tampal poster, ronda malam. Tapi 2 hari lepas tu, 2 budak lelaki tengah lalu Kingsmill Park. Ternampak satu benda dalam semak. Itu mayat Alison. Dia kena serang, kena cekik, tangan kena ikat. Yang buat meremang kasut dia, dia letak elok-elok kat sebelah. Macam pembunuh tu nak tunjuk, aku dah siap kerja. Polis syak lelaki tu dah mengintai Alison lama. Siap call rumah-rumah orang nama. Sama semata-mata nak cari Alison Parrott yang betul. Kes ni senyap 10 tahun. Sampailah teknologi DNA datang menyibakkan segalanya. DNA kat pakaian Alison match dengan Francis Carl Roy, pesalah seks yang pernah tinggal dekat stadium dan pernah menyamar jadi jurugambar. Dia ditangkap 31 Julai 1996. 1999. Dia dihukum penjara seumur hidup. Telefon yang bunyi hari itu bukan pasal gambar. Itu sebenarnya umpan untuk bawa Alison kepada dia. Kadang-kadang bahaya bukan datang ketuk pintu. Bahaya tu telefon kita sendiri.